Ni soalan yang menarik juga kawan kita. Mak saudara saya nak pakai 40k, saya tak nak bagi. Dia cakap dia kena scam. Saya tak percaya, takut saya yang kena dengan dia. Kalau dah mak saudara awak tu kena scam, lagilah kau tak perlu dan kau jangan bagi duit kau. Dia dah kena scam berapa banyak kita tak tahu. Dia datang jumpa kau, dia nak pinjam duit kau 40k. Apa dia nak buat? Dia nak pergi bagi lagi dekat scammer. Dah kena kencing, kena kencing berkali-kali. Dia dah kena scam sekali, dia nak kena scam lagi sekali. Yang the best part adalah dia dah kena kencing, dia ajak kau sekali nak kena kencing sekali macam dia. Mana boleh. So tindakan yang bijak daripada sahabat kita, apabila makcik dia nak pinjam duit dia, makcik dia kata makcik dia terkena scam. So apa dia buat? Dia tak nak bagi dan dia tak bagi duit kepada makcik dia. Ini tindakan yang bagus dan bijak. Kenapa? Makcik kau tu dah kena scam, jangan kau terjebakkan diri kau dengan makcik kau sama lagi. Jangan. Cukuplah dia seorang kena scam. Yang kita lagi geram ni, kau dah kena scam, kau nak 40k tu untuk apa? Ini benda yang saya nak anda ada dalam mindset anda. Kau dah kena kencing ni, kau pergi cari orang pinjam. Pinjam aku 40k, aku dah kena scam. Okey, aku nak tanya, kau nak pinjam ni untuk apa? Untuk kau nak bayar polis? Tak, kau pergi je buat report balai, percuma. Apa lagi? Kau nak bayar orang yang kencing kau, dia kencing kau, yang kau nak bagi-bagi lagi dia duit buat apa? Orang tu kata kalau dia bayar lagi 40k, duit dia dah terbagi kepada scammer, scammer pulangkan balik. Tak usah. Kau jangan jadi lem sangat. Jangan lem sangat. Dia tu scammer. Kau dah tahu dia scam kau, lagi kau nak dengar cakap dia buat apa? Lagi kau nak ikut cakap dia buat apa?